Kereta bawah RM50K, apa yang paling berbaloi sekarang? Dengan keadaan ekonomi sekarang, ramai dah stop cari kereta yang nampak wow semata-mata. Orang nak kereta yang jimat minyak, senang jaga, spare part murah dan paling penting, tak buat poket menangis tiap-tiap bulan. Kalau ikut market Malaysia tahun 2026, nama yang masih kuat bawah RM50K mestilah Pro 2 Azia dan Beza. Dua-dua ni memang popular sebab penggunaan minyaknya masih jimat, maintenance tak terlalu mahal dan sesuai untuk kegunaan harian rakyat Malaysia. Azia ramai suka sebab compact dan senang parking, especially kalau duduk dalam bandar. Tapi kalau jenis selalu jalan jauh ataupun ada family kecil, Beza lebih praktikal sebab ruang dia lebih besar dan selesa sikit. Dalam masa yang sama, ramai juga mula tengok kereta second hand sebab harga kereta baru sekarang semakin tinggi. Dengan bajet bawah RM50K, kadang-kadang boleh dapat Honda City ataupun Toyota Vios lama yang masih nampak cantik. Tapi dekat sini kena hati-hati sebab ada kereta murah masa beli tapi maintenance dia boleh buat kepala berasap lepas tu. Satu benda yang ramai overlook, angsuran murah tak semestinya kereta tu murah untuk dijaga. Minyak, tayar, servis dan juga spare part semua kena fikir sekali. Sebab tu sekarang ramai lebih pilih kereta yang bagi tenang kepala daripada kereta yang sekadar nampak bergaya. Senang cerita, kereta paling berbaloi sekarang bukanlah yang paling fancy tapi yang kau masih selesa nak bayar tiap-tiap bulan tanpa rasa hidup makin sempit.